Ayah saya telah tukar nama geran tanah kepada nama saya. Selepas ayah meninggal, adik-beradik saya telah menuntut hak ke atas tanah tersebut. Soalnya, bolehkah adik-beradik menuntut hak mereka sedangkan tanah tersebut atas nama saya? Sekian, terima kasih. Baca jahat dah baca. Baik, ayah dia letak nama dia tanah tu. Kemudian bila ayah dia mati, adik-beradik dia nak suruh bagilah. Jawabnya, ikut undang-undang dunia boleh gemung dah nama tu. Undang-undang akhirat, undang-undang agama. Sebab apa ayah letak namamu? Dia banyak sebab. Yang pertama, sebab ayah ni memang nak beri ke kita dah. Nak ambil kemula tanah ni, kita pun tukar nama. Kalau gitu, jadi hak kita dah, tidak lagi dibahagikan para itu. Ataupun ayah tu letak nama kita supaya senang kita cara bagi adik-beradik bila-bila. Agak, bubur kita dulu seorang wakil. Maka kalau gitu wajib kena bagi. Jadi nak tahu sebab apa ayah bagi kita nama. Kalau bagi kita dah, masih hidup, memang boleh bagi kita. Lah hukum dunia boleh atas nama tu dah. Teruklah golongan mana. Tapi ingat kalau ayah kita tu bukan wit kita, cuma pun saja nama kita. Mati bagi adik-beradik, kita dah bagi. Pakai atas hukum dunia. Semayang tidak diterima. Tak mau semayang, nak semayang. Semayang tidak diterima. Nah, haji balik. Puasa balik awal. Nah, satu pun tidak diterima amalan. Orang yang makan harta pusaka sengenap. Nah, sedap memang sedap. Bahan botol harga baru lah. Nah, lenggok 1.3 mah.